Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamani bin Ibrahim, Presiden Parti Berjasa Malaysia, mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Sempena Hari Raya ini, marilah sama-sama kita mengeratkan silaturahim, balik ke kampung halaman, berjumpa sanak saudara, ibu ayah kita. Mudah-mudahan akan terjalinlah hubungan silaturahim di antara kita. Dan ingatlah, sepanjang perjalanan kita, berhati-hati di jalan raya. Mudah-mudahan kita akan selamat di mana juga kita berada. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidun mubarak alaina wa alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidun mubarak alaina wa alaikum.